Pernah tak anda tengok sesuatu macam lukisan ke atau reka bentuk dan rasa macam, wow, cunnya. Semuanya nampak just right kan? Sebenarnya, ada satu rahsia besar kat sebalik semua tu. Satu prinsip yang buat semuanya nampak harmoni. So, hari ni jom kita bedah siasat rahsia yang dipanggil imbangan visual. Okey, kita mulakan dengan ni. Cuba tengok wow ni. Cantik kan? Bila kita nampak dia terbang tinggi, meliuk-liuk kat langit, kita mesti kagum. Tapi pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya kuasa yang bagi wow ni terbang dengan stabil macam tu? Bukan setakat angin tau. Ada sesuatu yang lebih bijak dalam reka bentuk dia. Dan jawapannya tak lain tak bukan imbangan, balance. Basically imbangan ni pasal kita pastikan semua benda tu sama rata. Dari segi berat, kedudukan, fokus supaya hasilnya stabil. Macam wow tadilah. Sebab sayap kiri dengan kanan dia seimbang perfectly, barulah dia boleh terbang dengan gah macam tu. Okey, jadi apa sebenarnya imbangan ni terutamanya dalam dunia visual? Jom kita gali lebih dalam sikit, sebab cara kita nampak imbangan dalam sekeping gambar tak sama tau dengan cara kita rasa imbangan pada sebuah arca. Menarik kan? Inilah beza paling ketara. Kalau kita cakap pasal seni 2D macam lukisan, imbangan tu lebih kepada apa yang nampak seimbang kat mata kita. Ia cuma ilusi. Tapi, bila kita tengok objek 3D macam patung arca tu, yang tu imbangan fizikal betul-betul. Kalau tak seimbang, memang tumbanglah jawabnya. So, satu pasal pandangan mata, satu lagi pasal graviti. Rupanya imbangan ni ada dua muka utama. Yang pertama kita panggil simetri, yang ni jenis kemas, teratur macam cermin. Yang kedua pula asimetri, yang ni lebih rebel sikit, nampak bebas tapi ajaibnya tetap stabil. Jom kita kenal dua-dua ni. Tapi sebelum kita pergi jauh, kita kena kenal dulu alat penting ni. Nama dia garisan paksi. Senang je, bayangkan kita ada satu pembaris halimunan, kita letak pembaris ni betul-betul kat tengah-tengah apa-apa objek. Garisan bayangan inilah yang jadi kunci untuk kita tahu sama ada sesuatu tu simetri atau tak. So, inilah bezanya bila kita guna garisan paksi tu. Untuk imbangan simetri, apa yang ada kat sebelah kiri garisan tu sebiji sama macam kat sebelah kanan. Macam patulan cermin. Hasilnya, rasa tenang, kemas, formal. Tapi kalau imbangan tak simetri, kiri dan kanan memang tak sama. Tapi entah macam mana, bila kita tengok, kita rasa dia tetap seimbang dan stabil. Selalunya, artis guna yang ni untuk hasilkan karya yang nampak lebih dinamik, lebih hidup. Nak tahu cara kenal pasti dia? Senang gila. Jom kita buat sama-sama. 1. Ambil satu objek. Contoh paling best, rama-rama. 2. Bayangkan garisan paksi tu, lukis lurus kat tengah-tengah badan dia. 3. Bandingkan belah kiri dengan kanan. Tengok tu, sayap dia, corak dia, warna dia, semua sama, kan? Inilah contoh simetri yang paling sempurna. Okey, sekarang ni bahagian paling best. Bila korang dah faham konsep ni, percayalah, korang akan mula nampak dunia ni dengan cara yang berbeza. Prinsip imbangan ni ada kat mana-mana je, keliling kita. Daripada benda dalam alam semula jadi, sampailah benda yang manusia cipta. Contoh imbangan simetri. Berlambak. Sayap rama-rama yang kita tengok tadi tu. Kepak burung yang kena seimbang perfectly untuk terbang. Cermin mata yang kita pakai. Cuba bayang kalau sebelah besar, sebelah kecil. Memang tak function lah kan? Kapal terbang. Wow tradisional dengan corak dia yang sama kiri kanan. Semua ni contoh hebat macam mana simetri tu gabungkan fungsi dengan kecantikan. Macam mana pula dengan yang tak simetri? Cuba tengok pokok. Dahan dia kan berselerak. Tak sama langsung kiri kanan. Tapi pokok tu tetap tegak berdiri. Atau kerusi, bahagian sandar dengan kaki dia lain, tapi kita boleh duduk dengan stabil. Kuda kepang pun sama, reka bentuknya tak serupa, tapi berat visualnya tu diagihkan dengan bijak. Inilah dia, seni mencipta kestabilan tanpa perlu jadi sama. Alright, so kita dah tahu apa itu imbangan, kita dah tahu kat mana nak cari, tapi soalan paling penting sekali, kenapa benda ni penting? So what? Kenapa kita kena kisah pasal imbangan ni? Sebabnya, imbangan ni ada 4 fungsi utama. Dan ia bukan setakat nak bagi benda nampak cantik je tau. Imbangan ni yang bagi kestabilan dan kekuatan. Ia juga yang tarik mata kita untuk fokus pada sesuatu. Dan yang paling kritikal, ia memastikan sesuatu objek tu boleh berfungsi macam sepatutnya. Nak contoh paling jelas pasal fungsi, tengok gasing ni. Kenapa gasing boleh pusing lama sangat? Sebab imbangan dia sempurna. Bukan untuk nampak lawa je. Imbangan itulah yang bagi dia kestabilan. Kalau tak ada imbangan tu, pusing sikit je, confirm jatuh. Nampak tak?
Inilah kuasa sebenar imbangan dalam reka bentuk. Jadi, apa matlamat akhir semua ni? Sebenarnya boleh dirumuskan dalam satu ayat ni untuk mewujudkan suasana yang harmoni, stabil dan kukuh. 3 perkataan ni, harmoni, stabil, kukuh, inilah holy grail yang dicari-cari oleh setiap pereka dan artis. So, kalau nak simpulkan, anggaplah imbangan ni macam gam gaib yang pegang semua elemen dalam satu gambar. Dia macam satu perbualan senyap antara semua bahagian yang sampaikan mesej pada otak kita, hey, semuanya okey, semuanya lengkap dan tersusun. Itulah yang bagi kita rasa puas bila tengok sesuatu tu. Jadi, sekarang giliran anda. Lepas ni, cuba pandang sekeliling. Tengok meja kerja anda, tingkap rumah atau pokok kat luar tu. Cuba tanya diri sendiri, benda ni simetri ke tak simetri? Saya jamin, bila anda dah mula nampak, anda tak akan boleh berhenti cari lagi.